Ramai orang kencam kenapa Donald Trump patut diberikan grand welcoming. Macam tak okey je. Donald Trump ni watak yang sangat dibenci oleh orang ramai lah. Lagi-lagi satu dunia ni benci watak dia. Seorang yang arrogant dan juga egoistik lah. Tapi kenapa kerajaan kita ni berikan dia red carpet yang sangat-sangat over the top? Kita sambil ada yang menari, Donald Trump pun menari sekali. Dan ada yang mengibarkan bendera Amerika Syarikat dan juga Malaysia. Tapi apa di sebalik rancangan negara Malaysia? Kenapa kerajaan kita memberikan salah satu sambutan yang sangat luar biasa bagi Donald Trump? Dan apa pentingnya sidang kemuncak ASEAN kali ini untuk negara kita? Sebelum saya bincangkan mengenai ini, jangan lupa follow saya dulu agar saya boleh berikan anda video-video seperti ini dan juga bolehlah support saya, seorang kreator yang baru saja buat video-video macam ni. Okey, jom kita lihat. Di tahun 1990-an, sebuah negara di Asia Timur yang sangat kecil, lagi kecil daripada semenanjung Malaysia. Pada masa itu, negara itu baru sahaja beberapa abad telah pun keluar daripada perang saudara yang sangat-sangat dahsyat. Negara ini adalah negara Korea Selatan. Pada masa itu, negara ini tak adalah dipandang sangat dekat dunia ni. Semua orang tahu negara ini negara yang membangun tak adalah kaya sangat. Dan negara ini adalah negara factory buat mainan, baju dan benda-benda yang tak rumit. Yes. Tapi seiring dengan pembangunan ekonomi Korea Selatan, iaitu Han River Miracle, kerajaan Korea Selatan ni buat sesuatu yang agak gila tau. Diorang ni cuba mengembangkan soft power diorang. Apakah itu soft power? Iaitu apabila budaya negara kita ini dikenali di serata dunia. Yes, dan ini adalah sangat-sangat penting bagi negara kecil dan membangun. Diorang ini mula memberikan identiti budaya mereka dan menyebarkan identiti budaya mereka ke serata dunia dengan K-pop, drama Korea Selatan dan juga rancangan reality TV. Dan dengan inilah, walaupun negara Korea Selatan ini sekarang ini mempunyai GDP yang sangat besar, dekat 100 trilion lebih, tetapi kebanyakan negara dunia mengenali Korea Selatan dengan budaya mereka. Budaya K-pop, baju hanbok dan kimchi dan seyumat, semua itulah. Tapi apabila kita lihat balik dekat Malaysia pada tahun 1990-an, masa yang sama juga, negara kita ni tak adalah terkena perang saudara yang dahsyat. Kita ni tak adalah macam Korea Selatan. Tetapi negara kita ni tak mengutamakan pengembangan budaya di luar negara lah. Ramai penduduk negara luar tak tahu adakah negara yang bernama Malaysia ni. Bila kita point out dekat mereka yang Malaysia ni sebenarnya berada di antara Thailand dan Singapura ataupun dekat dengan Indonesia, baru diorang tahu. Mereka kata, oh, I know Indonesia, I know Singapore, I know Thailand, but I don't know Malaysia. That's the situation of our country, right? But then it's changed. In 2013, masa tu negara melanda satu peristiwa yang sangat-sangat menjadikan apabila kita kehilangan pesawat MH17 secara misterius. Jadi satu dunia mengenali Malaysia pada masa itu. Then the next year come MH370. Well, again, 2017, Kim Jong-nam. Kita semua tahu macam mana perkara itu berlaku lah. Sebelum tu, dalam masa itu juga berlaku kes 1MDB. Nama negara kita ni naik, tapi dengan cara yang agak salah lah. Well, we get a lot of bad names lah kan. People know Malaysia because of this. Tapi setelah Perdana Menteri kita melaksanakan Asian Summit, perkara yang kita katakan kenapa mengalu-alukan Trump ni dengan benda yang sangat-sangat overgrand, tak perlulah besar-besaran buat macam ni. Dia ni orang yang tak disukai dekat seluruh dunia ni. Ini jahat lah Donald Trump ni. Kenapa kita nak kena buat? Well, think back again. Well, bila kita buat seperti ini, anda boleh lihat dekat social media, Trump dance viral. Trump menari dekat lapangan terbang KLIA, page macam Team Trump, The White House, semua mendapat tontonan juta-jutaan. Right?
Tak cukup dengan itu guys. Bukan saja Trump dengan cara Trump appreciate Perdana Menteri kita, mengatakan Prime Minister Anwar is someone who is really good. Everything he's touched turn into gold. And yes, yada everything. But not only stopping that, apabila motorcad Trump melintasi lebuh raya kita, semua ianya menjadi sorotan dekat social media di Amerika bila mereka mengatakan lebuh raya kita sangat cantik, sangat kemas dan sangat bersih. Look at that. Again, we get a good name. Okay, tak habis dengan itulah. Apabila Presiden Lula, iaitu Presiden Brazil sekarang ini, apabila dia pada masa ASEAN Summit, kebetulan ini adalah hari jadi beliau. Dan Perdana Menteri kita tak terlepas. Perdana Menteri kita memberikan sambutan hari jadi untuk Presiden Lula. Sambutan yang kita berikan sangat-sangatlah grand. Tak terhenti dengan situ guys. Apabila Perdana Menteri New Zealand datang ke Malaysia, beliau disambut dengan tarian Haka. Cuba fikirkan, tarian Haka ni sangat-sangat terkenal di seluruh dunia tau. Bukan sahaja untuk rugby, tapi memang terkenal. Dengan New Zealand ini, penduduk Maori, penduduk asal mereka ni sangat menitik beratkan budaya mereka. Mereka nak kekalkan budaya mereka sehingga kan mereka ni tak boleh nak menari tarian Haka yang mereka banggakan di dalam parlimen mereka sendiri. Jadi apabila Perdana Menteri kita sendiri mengalu-alukan Presiden Lakson, iaitu Presiden New Zealand dengan tarian Haka, cuba bayangkan bagaimana perasaan penduduk di New Zealand dan juga penduduk-penduduk yang bersahaluan dengan New Zealand, penduduk Maori di serata dunia. Yes, again, another big name for Malaysia. Tak terhenti dekat situ saja. Perdana Menteri Malaysia kita ni suka berseloroh lah. Sebab beliau ni nak ease the tension in the room lah. Bagi diplomat-diplomat luar negara ini rasa happy sikit. Tak adalah tension je pasal kemuncak ni kan. Jadi beliau berseloroh dengan Perdana Menteri Jepun dan mengatakan, wow, you done such a great job being able to beat a lot of capable men to being a Prime Minister of Japan, the first Prime Minister of Japan. Jadi cuba bayangkan, apabila liputan-liputan ini dibuat di luar negara, di Jepun, di Brazil, di Amerika Syarikat, di New Zealand, nama Malaysia yang nampak bukan nama Malaysia yang buruk, tapi nama Malaysia yang sangat-sangat baik. Disebabkan bagaimana cara kita mengendalikan sidang kemuncak ASEAN yang ke-47. Dan inilah yang dikatakan sebagai soft power. Okey, kita bukanlah negara yang besar. Kita punya ekonomi kita ni pun tak adalah besar sangat. Dan kita juga tidak mempunyai populasi yang besar, ketenteraan yang besar. Negara-negara dunia tak pandang kita sangat. Tapi disebabkan oleh cara kita melayan tetamu kita, rakyat negara kita ni terkenal. Kita memberikan layanan yang sangat-sangat baik. Tak kira dari mana rakyat negara itu datang, kita memberikan layanan yang sangat-sangat baik. Dan disebabkan layanan ini, maybe one day, we will also be famous like South Korea. And it will give us an immense soft power. Soft power yang sangat-sangat besar untuk kita menjadi sebuah negara yang dikenali di serata dunia atas perkara yang baik. Dan itu saja daripada saya. Jumpa lagi dengan video yang seterusnya daripada saya, Dr. Man Fazil.